Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kalian semua? Sehat? Terima kasih kerana klik video kecil itu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Okay. Di belakang saya ni, tempat saya ni sekarang ni berada ni adalah di kebun-kebun, guys. Kita berada di kebun, guys. Okay. Saya baru datang, tapi dengar tak? Macam ada bunyi-bunyi hujan tu. Nak hujan. Okay. Tapi yang tengah cerita bahagia yang tertangguh. Episod 17 malam sudah siap. Sudah habis. Okay. Dalam cerita tu, episod ni, episod 17, si Asrin sudah kantor kalau dia ada anak. Sebab dia berlanggar dengan mami dia sendiri di jalan kan. Dan masa tu si Sakuan ada. So, dia dah tahu. Dan yang lain-lain tu macam biasa. Plan jahat si Kak Ju, plan jahat macam-macam. Si Soraya, si mami, si Armin, semua macam tu. Dan malam tadi juga Dora Zihana, si Sakuan dengan Mak Tihana, 4 orang, dia pergilah macam pergi piknik lah, kecilan dengan family sebab si Raikal kata, dia macam teringin nak keluar bersama-sama, macam mak ayah semua ada. So, diorang keluar lah. Tetapi tiba-tiba si Asrin datang dan dia marah-marah. Dia provoke lah. Lepas tu si Hana kena lempang weh. Tutup datang si Armin, hantam si Sakuan. 2 kali kena tumbuh tau. Apa ada dengan muka. Lepas tu bila si Hana dah pergi dengan si Armin, dengan si Raika, sebab mak dia suruh pergi, mak dia pula lempar si Sakuan. Dia kata, sudah lama saya tunggu korang berdua. Hari ni akhirnya jumpa mereka berdua, iaitu si Asrin dengan si Sakuan. Kena lempang weh. Apa adalah dengan muka. Okey, itu yang menarik. Tapi lepas emak si Hana pergi juga, si Sakuan pula lempang juga si siapa tu? Si Azrin. Allah, macam tu lelaki kau nak terhege-hege juga, Azrin. Aku tak faham lah. Betul lah cerita ni. Jalan cerita dia makin menyakitkan hati. Lepas tu Mak si Armin tu, seperti biasa, dia akan berusaha macam mana si Hana ni nampak macam macam tentara. So, dia pergi ke office Hana, dia jumpa dengan si siapa nama tu, Salim ke nama yang atasan si Hana. Dia minta si Hana tu dipecat, dikeluarkan daripada syarikat. Tapi diorang tak boleh suka-suka hati buat, sebab si Hana ni lebih kurang macam dia kebolehan dia tu macam sudah dipercayai dan sudah terbukti. So atasan dia tu lelaki ni dia tak guna ni, dia tak boleh suka hati pecat dia. Apa lagi Mas Armin kan Datin kuasa di kaya, so banyaklah pengaruh. Dia kata kalau si Datin Saleha mau bekerjasama, dia kena bagi projek-projek yang besar untuk menguntungkan company kononnya, supaya si Hana tu dia akan bubuhkan lagi si Hana lah. Saya tahu lah macam mana lagi, tapi dia nak membubuhkan lagi si Hana. Lepas tu si Hana jumpa Datin. Macam-macam lah dia cakap dengan si Datin. Tapi yang saya suka, dia kata, baik buruk apa yang Datin buat dengan saya, si Hana merayu tau. Jangan buat apa-apa lagi yang mencemarkan nama dia, macam ni macam tu. Tapi si Datin tu, kepala otak dia sudah kena basuh kan. Si Datin kan sudah dibasuh kepala otak dia kan. So, bagi dia si Hana tu buat baik sekalipun, dia tetaplah seorang perempuan yang konon-kononnya nak dekat-dekat dengan si Armin sebab status dia. Boleh. Lepas tu si Hana cakap apa tau? Baik buruk yang Datin buat dengan saya, dia akan berbalik kepada Datin. Pangkat Datin ni tak ada makna lah. Apa dia ni muka kau. Lepas tu yang ini yang tak guna ni, saya rasa ramai yang macam apa function dia, apa kegunaan dia dalam tu. Pernah berasa geram je. Kenapa? Dia kan berhutang sana, berhutang sini. Hutang dia belum settle lagi tau. Hutang dia belum settle, dia pergi lagi jumpa orang. Yang tempat dia selalu pinjam duit, lepas tu dia bagi duit lah. Lepas tu dia kata, saya harap duit ni dapat melestarikan hutang-hutang dia. Lepas tu pemungut hutang dia cakap, ini bunga pun tak habis lagi. Ya Allah, bayangkan bunga pun tak habis lagi. Lagilah pokok dia sekali. Sekarang bunga pun tak habis, apatah lagi pokok dia minta lagi. Lelaki macam ni, serius saya cakap, kalau siapa yang ada suami macam ni, lebih baik korang berpisah je. Di luar realiti kehidupan yang sebenar-benarnya. Dah tak bekerja, menghabiskan duit je. Peras ugu siapa yang dia boleh peras ugu. Tapi dia tak boleh dah dapat duit daripada si Asrin. Sebab si Sakuan dah tahu kalau si Asrin tu sebenarnya ada duit, ada anak. So dia dah tak boleh dah nak tutup mulut. Sebab apa, semua sudah terbongkar. Okay, so dia nak jual dia punya rumah yang konon-konon direno lah apalah, tapi sebenarnya bukan direno tau, dia nak jual. Si Kak Jun ni kan
Kak Jun ni, kadang-kadang kesian juga dengan Kak Jun. Dia lurus bendul tak bertempat weh. Dia lurus bendul dengan adik, dari adik dia lurus bendul dengan suami dia. Adik dia kata ini rumahku, gajiku besar sekian, tersohor lah, dia orang tu perempuan tersohor lah. So dia pun percaya, dia pun cerita dengan orang, adik dia tersohor banyak duit, bla 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 segala. Dia kena tipu, dengan suami pun kena tipu. Betul saya kata, Kak Jun sebenarnya macam kasihan kita tengok dia kena tipu dengan adik, kena tipu dengan suami. Tahulah kadang-kadang dia menyakitkan hati bila dia minta duit kan. Sebab apa? Sebab suami dia selalu tipu dia. Tapi dengan adik dia sendiri pun kena tipu. Ya Allah, konon kerja dia okey, gaji besar sekian. Padahal selama ni yang menanggung tu si Hana. Sebetulnya si Kak Ju kata kalau dibandingkan Hana dengan si Asri jauh better. Lah lepas cerai baru dia ni. Dulu kemai lagi si Asri tu hello lah, pandai lah, inilah. Bila dah tak ada duit, semua berubah. Wow, Asri sebenarnya semalam pun dah beritahu si Kak Ju. Dia kata Kak Ju jangan percaya sangat dengan si suami Kak Ju tu. Sebab selama ni dia tu dapat duit dengan kelas urut orang saja. Minta duit sana, minta duit sini, itu bayar hutang-hutang. Tapi si Kak Ju, bila Kak Ju cakap dengan suami dia, Abang Saleh tu, apa lagi macam-macam lah dikatalah si Asri cemburu lah, bukan cemburu kebahagiaan orang lah, inilah itulah plan. Sakitlah hati. Okey, dan apa yang last malam, okey. Lepas tu si Safwan jumpalah si Armin. Jumpa si Armin dalam pakaian seragam pilot dia. Baru dia cakap, oh, pilot rupanya, tinggalkan driver. Kalau pilot terbang ke sana ke sini, kenapa banyak sangat masa nak uruskan jandanya? Wah, marahlah si Armin. Dia cakap mulut tu elok sikit. Dia tu bekas isteri. Gelarang-gelarang janda lah apalah. Marah Safwan, tanya Hana, apa hubungan Hana dengan dia? Si Hana kata, banyak pula masa, kenapa nak beritahu hal janda? Padahal muka dia. Dia sebenarnya tu nak berbaik dengan si Hana tu. Dia lebih lagi bila dia tahu kalau si Hana tu, si Asrin tu ditipu berbulan. Marah juga dia masa dia tahu kalau si Asrin tu tipu dia. Tapi si Asrin macam biasa lah. Dia punya senjata tu adalah anak perempuan. Sebab si Safwan kan dah sangat anak perempuan. So dikatalah dalam perut dia tu anak perempuan. Saya tahu lah itu anak si Safwan ke bukan, saya tahu. Sebab sebelum ni dia pun ada skandal dengan lelaki lain. So kita tunggulah. Sedikit demi sedikit orang-orang jahat ni makin nampak akan kesulitan hidup, terutama si Kak Ju, si Safwan, sebab duit dah tak ada pada muka. Duit dah kurang kan, duit dia dah tak ada kan, sebab sumber duit dia dulu daripada Hana. Bila nak berapa ribu je, berapa K je, transfer je. Sekarang apa dalam muka? RM300 dari tu diminta dengan Asri pinjam. Wah, malu sikit. Si Asri ni pun tak pandai-pandai. Dah tahu RM200-300 pun orang yang kau nak kahwin tu pinjam dengan kau, macam mana dia cara hidup kau? Sebetulnya semalam dia tanya, kenapa you tak bagi tahu I? Kalau you jadi kena buang kerja, dia tak bagi tahu kan? Sebab dia pun terfikir, kalau dia dibuang kerja, macam mana dia menampung kami ni, anak beranak ni? Ambil kau makan percaya sangat cakap si Kak Ju yang kononnya duit dia berkepuk-kepuk, peguam tersahur, prank. So malam ni sudah habis episod 17. Malam sekarang episod 18. So jangan lupa like, comment dan subscribe. Kebahagiaan si Hana macam dah suram-suram sebab dia dah macam terbuka hati sikit dengan si Armin. Tapi episod malam nanti pula saya tengok episod akan datang kan. Macam si Hana dilanda masalah lagi. Tension aku tak habis masalah si Hana ni. Orang di sekeliling dia macam yang si Armin cakap lah. Kasihan Hana. Orang sekeliling dia ni orang-orang yang toxic. Macam yang saya pernah kata tadi lah. Orang-orang sekelilingnya tu yang toxic. Okay, so guys, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Bye nak.